Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Saya Muhammad Arifin bin Zakaria yang berasal dari Seri Menanti Negeri Sembilan. Saya penghusa lemang daun lerek Greenwood. Saya dah warga emas 66 tahun. Jadilah warga emas yang hebat-hebat. Kami dah menjual lemang semenjak 1974 lagi. Yang dulu kita hanya berniaga pada perayaan saja, waktu perayaan saja. Di mana kalau seminggu nak raya tu kita mula start prepare sampailah ke habis bulan Syawal lah. Kalau raya haji kita cuma ambil masa dalam seminggu untuk jual lemang lah, macam tu. Sebenarnya ni macam kira bidan terjun lah pakcik buat lemang ni kan. Dulu-dulu tiap malam raya kita merayau cari lemang lah. Cari lemang yang mana sedap, mana yang keliling Selangor ni, Kuala Lumpur ni, yang mana ada jual lemang kita cuba belilah. Tapi kebanyakan kita tak puas hati lah. Kita tidak puas hati dapat lemang yang kita beli tu. Jadi kita cuba buat sendiri kita buat sendiri dan kita cuba jual pada keluarga saja. Ambil order dekat keluarga-keluarga saja. Jadi pasal kita jual tepi jalan besar, jadi ramai orang yang datang beli. Jadi kadang-kadang lemang kita untuk sendiri pun tak ada, dah habis terjual. Macam tu lah. Saya rasa saya tak ada apa-apa istimewa lah lemang saya. Cuma saya buat secara banyak. Jadi saya gunakan daun lerek. Daun lerek sebagai alas lemang kami. Daun hanyalah daun Daun cuma hanyalah daun. Daun pisang ke, daun lerek ke, daun apa-apa pun tak menjamin sedapnya lemang tu tadi. Yang menjamin sedapnya lemang tu adalah bahan-bahan yang terkandung di dalam lemang tadi yang bermutu tinggi ya seperti pulut, kita pakai pulut yang nombor 1 Thailand, iaitu pulut susu Yang kedua santan ni hendaklah kita yang original baru diperak dan terus dimasak. Macam itulah. Daun lerek ni dah digunakan oleh orang-orang asli pada zaman dahulu yang mana dia pergi memburu berhari-hari dia hanya membawa barang mentah saja. Dia bawa barang mentah saja, dia tak bawa piuk belanga kuali, dia tak bawa. Dia bawa bahan mentah, garam, gula, tepung apa semua, beras sajalah dia bawa bahan mentah saja. Kemudian dia akan masak di tepi sungai dan menggunakan buluh, dan biasanya kalau dia masak nasi dia gunakan daun lerek sebagai alas nasi dia tu. Dia masak nasi tu dia semua tarik saja keluar macam tu. Daun yang lerek yang elok adalah daun yang muda yang baru keluar yang baru tumbuh tu lah yang paling elok. Biasa yang dah lama tu dia kadang-kadang berlumut daunnya berlumut dan ada macam-macam taik burung kah, taik apa ke dekat daun dia. Jadi kita kalau nak pakai boleh, tapi kita kena beruslah, kita kena rendam dan kita berus buang ke kotoran tu tadi. Proses buat lemang sangatlah sukar kalau kita tak ada pengalaman, sangatlah sukar. Kalau kita dah ada pengalaman tu mudah sajalah. Jadi pertamanya kita nak ada beras pulut, kita nak ada santan, nak ada kayu api dan nak ada tempat membakar lah. Itu memang perlulah kan.
tu proses nak buat lemang ni kan. Memang kita kena adakan benda-benda bahan-bahan tu lah semua. Jadi cara nak buat dia, nak masukkan ke dalam buluh Okey, kita gulung saja. Gulung. Kemudian yang bawah ni kita kelepekkan, gulung terus. Jadi dah jadi macam ni Jadi macam ni, daun kecil kita pakai buluh yang kecil, daun besar kita gunakan buluh yang besar. Begitu saja. Dah siap, semudah ABC Anak cucu saya pun boleh buat. Kalau kita potong kira-kira sengit kan. Dia tarik ni, sengitkan sikit, senang kita nak tuangkan beras nanti Kira-kira sejengkal kita potong. Dah siap. Jadi untuk buat lemang kita mesti nak gunakan dua-dua ni. Yang ni ada lemak yang ni lemak, yang ni banyak minyak. Macam tu. Yang ni lemak, yang ni berminyak. Jadi kita kena combinekan dua-dua ni. Lemang daun lerek kita proses sendiri Kita proses sendiri santan untuk membuat lemang kita sendiri Jadi untuk buat rendang kan, untuk buat lemang kita proses sendiri kelapa ni. Kita peras sendiri santan. Dia dapat hasil macam ni. Santan yang fresh. Yang fresh 100% pure punya. Kita tak ubur setitik pun air Kita tak ubur setitik pun air dan bahan-bahan lain kita tak ubur. Kita buat secara original punya, pure punya santan. Santan dah bercampur dengan beras dengan garam, dengan gula, dengan apa bahan-bahan dia dah diadun sekali dah masuk sekali di sini. Kita masukkan beras ni ke dalam Okey, dah siap. Siap Lepas ni kita boleh bakar lah. Tu yang kecil kita boleh tepi Yang kecil Yang kecil-kecil kita buh sebelah tepi Yang besar-besar kita buh sebelah sebelah tengah. Sini sedang, tengah-tengah besar. Wah, tepi kecil. Dan tepi kecil. Ini kita buh yang sedang-sedang lah. Ini kita letakkan tingkat atas. Mana dah nak tunggu kering lah. Dia dah masak Ni air dia dah tak ada. Dia tinggal kepala santan Tapi air dah tak ada Air dah tak ada. Jadi tunggu dia kering sajalah ni. Ni dah kira masak lah. Kira dah masak. Oh, ini dah lemang yang dah masak Dah masak, kita nak belah. Tak perlu ambil parang. Belah tak perlu tak perlu belah. Ini keras, kita nak belah. Susah nak belah. Kita keistimewaan lemang daun lerek hanya kita tarik saja. Tarik saja dia keluar. Okey, dah. Okey, kita tengok hasil hasil lemang tadi. Tu dah hasil Jadi kalau lemang santan banyak dia akan berminyak sini. Berminyak Mana santan dia banyak. Cukup santan lah. Okey, boleh letak sini. Hasil lemang hasil dia tak ada kerak tak berkerak, dia masih lembut.
kepala santan. Kepala santan ni banyak orang suka lah. Kepala santan. Itulah hasil lemang daun lerek. Untuk memudahkan pelanggan kami, kita gunakan daun lerek sebagai alas lemang kami. Kepuasan hati pelanggan kami, itulah yang paling kami utamakan. Biasanya kita perlukan dari A sampai Z kira-kira 3 jam. Kira setengah jam atau 45 minit kita proses untuk masukkan dalam beras pulut tu tadi. Proses memasak kira-kira 1 jam atau 2 jam setengah. Macam tu. Daun lerek ni memudahkan sebenarnya kerja kita. Memudahkan kerja kita pasal apa? Daun tu kita boleh berus, kita boleh bersihkan. Jadi kebersihan dah terjamin. Berbanding daun pisang, dia tak boleh diberus, dia koyak kan. Jadi tak boleh dicuci. Itu kelebihan daun lerek. Kemudian bila kita dah masak, cuma kita boleh tarik saja, tak perlu belah buluh, kita tarik je tangkai dia, dah lemang tu dah boleh keluar. Macam tu. Biasanya pukul 8 pagi buka, tutup pukul 10 lah. Kalau bulan puasa kita lewatkan sikit, tutup pukul 12. 8 pagi hingga 12 lah. Harga kita masih kekalkan dengan harga raya 2024. Kita 2025 masih sama lah. Harga kekal lah. Kekal. Jadi kecil kita jual RM19. Sedang kita berjual RM21. Besar kita jual RM23 dah. Kita waktu puncak kita tak ambil order lah. Kita tak ambil order. Cuma walk in saja. Kalau waktu puncak lah. Kalau mungkin tahun ni kita ada buat satu tempat lain yang mana itu kita ambil order saja, untuk orang order saja. Begitulah. Anggaran di malam raya lah paling banyak. Malam raya sampai pagi raya, 1 raya, 2 raya tu memang banyak lah. Memang banyak. Datuk Siti ada beli, macam Mahathir dia punya PA datang. Macam Azmin Ali, PA dia akan datang beli lemang sini lah. Cabaran pada waktu Covid lah. Waktu Covid banyak orang tak boleh keluar rumah kan. Jadi orang tak boleh walk in di sini. Banyak orang terkurung kat rumah. Jadi kita terpaksa ambil order lah. Jadi bila kita ambil order, dah banyak kan. Jadi ada orang yang datang sini walk in. Jadi orang yang datang walk in tu kita tak boleh jual. Kita tak boleh jual. Sebab orang dah bayar, orang dah beli lemang kita, orang dah order lemang kita, dia tengok lemang banyak tapi sebatang pun kita tak boleh jual. Kerana dah ada orang punya. Perancangan tu kita akan jadikan sini sebagai kilang lah. Kilang yang mana kita akan proses lemang, kita akan proses serunding, kita akan proses dendeng, kita akan proses rendang-rendang di sini, kita akan retok kita akan retokkan dan kita akan buat macam-macam lah kat sini. Dan kita akan adakan lemang daun lerek ada di Johor, ada di Melaka, ada di Negeri Sembilan, ada di Pahang, ada di Perak, setiap negeri lah ada lemang kita. Nak lemang daun lerek ada di seluruh Malaysia. Macam tu. Kita ada berbagai jenis rendang lah. Kita ada rendang yang kita cipta sendiri, yang mana orang Melayu boleh makan, orang Cina boleh makan, orang India boleh makan. Ada lagi satu rendang, kita buat rendang Minang lah, cara orang Minang lah. Yang lagi satu kita buat cara orang utara punya buat rendang lah. Dia macam tu. Biasanya rendang daging lah orang yang suka. Orang suka rendang daging. Bila nak makan lemang, dia kena dengan rendang daging lah. Harapan pakcik, budak-budak muda ni, biarlah dia bekerja dan biar dia tahu buat lemang dari A sampai ke Z. Bila dia dah besar nanti, mungkin dia boleh buat sendiri. Mungkin dia boleh buat sendiri, boleh berdikari sendiri. Macam tu harapan saya.
Okey, saya dengan rasa rendah diri menjemput rakyat Malaysia cuba lemang saya walaupun sekali seumur hidup anda merasai lemang yang kami bakar setiap hari. Kami berada di Batu Enam, Tiga Suku, Kampung Simpang 3, Jalan Batu Cave, Gombak. Hari-hari ada lemang, tiada hari tanpa lemang. Daun serai, daun tebu, tak try pasti tak tahu. Saya menjemput anda try walaupun sekali seumur hidup anda merasai lemang daun lerek Greenwood.